Kalau anda seorang pendidik, mesti pening kepala kan tengok betapa banyaknya pilihan alatan digital yang ada sekarang. Rasanya macam setiap hari ada je aplikasi atau platform baru yang muncul yang janji macam-macam. Soalannya, dalam banyak-banyak pilihan ni, macam mana kita nak pilih yang betul-betul terbaik? Jadi, kita nak pilih pakai gerak hati je ke? Main ikut apa kawan-kawan kita guna? Atau sebenarnya ada cara yang lebih saintifik yang berasaskan data untuk kita buat keputusan ni? Inilah persoalan penting yang kita akan bongkar hari ini berdasarkan apa yang penyelidikan tunjukkan tentang cara buat pilihan yang lebih bijak. Okey, jom kita mulakan dengan satu benda paling asas yang kajian dah jumpa. Kalau kita faham benda ni, ia akan ubah cara kita pandang semua alatan digital, iaitu perbezaan kritikal antara sesuatu yang sesuai dengan sesuatu yang berkesan. Dua benda ni tak sama tau. Sebabnya macam ni. Isunya bukan pasal cari tool yang paling power atau paling popular, tapi ia adalah tentang mencari tool yang paling tepat untuk tugasan kita, tepat untuk kelas kita, untuk pelajar-pelajar kita dan untuk objektif pengajaran kita. Sebuah tool tu mungkin berkualiti tinggi, tapi itu tak jamin ia pilihan terbaik untuk situasi kita. Analogi ni memang terbaik untuk fahamkan konsep ni. Cuba bayangkan. Kereta lumba. Memang laju, memang efektif gila atas trek litar kan. Tapi, sesuai ke nak bawa satu keluarga pergi beli bahan dapur? Mestilah tak. Macam tu jugalah dengan alatan mengajar kita. Apa yang hebat untuk subjek matematik, mungkin langsung tak berguna untuk subjek sejarah. Jom kita bedah siasat sikit lagi. Kesesuaian ni senang cerita pasal padanan. Ia jawab soalan-soalan macam, adakah tool ni selari dengan kurikulum saya? Boleh tak ia tolong saya capai objektif pengajaran? Dan paling penting, adakah ia kena dengan keperluan unik pelajar-pelajar saya? Keberkesanan pula. Ini pasal impact atau hasil. Ia ukur apa yang betul-betul jadi. Adakah tool ni berjaya buat pelajar lebih fokus dan seronok belajar? Adakah markah atau pemahaman mereka betul-betul meningkat? Sebab satu tool tu mungkin nampak sesuai atas kertas, tapi kalau dalam kelas ia tak beri kesan, tak ada gunanya juga. Jadi, nampak kan beza dia? Senang je nak ingat. Kesesuaian tu tentang padanan. Kita tanya sebelum guna, benda ni ngam tak untuk kelas aku? Manakala keberkesanan pula tentang impak. Kita tengok selepas guna. Menjadi tak? Budak-budak faham tak? Dua-dua ni sama penting. Okey, bila kita dah faham beza asas ni, barulah kita boleh level up. Sekarang, jom kita tengok apa sebenarnya 4 kunci utama yang kajian kata kita kena ukur untuk nilai kualiti sesuatu alatan pengajaran tu secara menyeluruh. Para penyelidik dah kaji macam-macam dan diorang dah simpulkan proses penilaian ni sebenarnya boleh dipecahkan kepada 4 dimensi penting. Ini bagi kita satu kerangka kerja yang jelas, tak kiralah apa pun alatan yang kita nak nilai. Inilah cheat sheet kita. Kalau kita tengok betul-betul, 2 yang pertama tu lebih kepada kesesuaian, pasal padanan kandungan dan media yang betul. 2 yang bawah pula lebih kepada keberkesanan, pengguna puas hati tak dan ada apa-apa halangan yang kacau tak. Jom kita tengok satu-satu. Yang pertama sekali dan paling penting, padanan kandungan. Ini adalah tapak kepada kesesuaian. Aplikasi kuis tu mungkin gempak, grafik lawa, tapi kalau soalan dia lari jauh dari silibus, apa gunanya kan? Tak sesuai lah tu. Sentiasa pastikan ia selari dengan kurikulum, itu langkah nombor 1. Kunci nombor 2, interaktiviti. Betul, elemen macam video, simulasi dan permainan memang boleh buat kelas jadi lebih happening. Tapi, kajian tekankan yang konteks tu adalah raja. Apa yang interaktif dan berkesan untuk pelajar universiti mungkin cuma akan mengganggu tumpuan pelajar sekolah rendah. Kena pilih dengan ada tujuan. Yang ketiga, kepuasan pengguna. Dan ini bukan untuk pelajar je tahu, untuk cikgu-cikgu sekali. Senang tak nak guna tool ni? Boleh tak kita ubah suai ikut keperluan kita? Kalau ia menyusahkan atau terlalu rigid, orang pun akan jadi tak puas hati dan keberkesanan dia pun akan jatuh merudum. Dan yang terakhir, tapi selalunya kita terlepas pandang, halangan. Ini adalah realiti di lapangan. Tool paling canggih di alam semesta pun, kalau wifi sekolah macam siput, reka bentuknya serabut dan mengelirukan, atau cikgu tak diberi latihan yang cukup, memang tak akan menjadi. Okey, kita dah tahu apa nak tengok. Persoalannya sekarang, macam mana nak ukur benda-benda ni? Bahagian ni akan bagi kita beberapa kaedah praktikal yang disokong kajian untuk kita buat penilaian kita sendiri. Jom kita praktikal sikit. Macam mana sebenarnya kita nak ukur padanan kandungan, interaktiviti, kepuasan pengguna dan halangan-halangan ni dekat sekolah atau dalam kelas kita sendiri. Nasib baik, penyelidikan ada cadangkan beberapa pendekatan yang sistematik.
Penyelidikan bagi kita 3 level lah ikut kita nak dalam mana. Level 1, yang paling senang, guna survey atau soal selidik. Tanya je terus kat pelajar dan guru untuk dapatkan maklum balas pantas. Level 2, yang lebih power, guna model berstruktur. Ini yang penyelidik selalu guna untuk analisis yang lebih mendalam. Dan level 3, yang paling lengkap, kaedah campuran. Kita gabungkan data nombor dari survey dengan cerita dari temu bual. Baru kita betul-betul faham kenapa di sebalik apa. Banyak juga kita dah cover kan? Okey, sekarang masanya untuk kita gabungkan semua ni jadi satu playbook yang ringkas dan senang untuk para pendidik ikut. Jadi, persoalan paling penting, lepas ni, apa kita nak buat? Berdasarkan semua kajian ni, jawapannya ada dalam 3 langkah mudah je. Ini macam pelan tindakan untuk anda. Ini dia playbook kita. Nombor 1, selaraskan dulu. Jangan tergiur dengan tool yang nampak canggih. Tanya dulu, ini padan tak dengan apa aku nak ajar dan siapa pelajar aku? Nombor 2, nilai secara sistematik. Gunakan instrumen yang betul, macam soal selidik, bukan main agak-agak. Dan nombor 3, utamakan interaksi dan akses. Cari tool yang interaktif tapi pada masa yang sama, pastikan semua orang boleh akses dan tahu cara nak guna. Nak faham semua ni dalam satu ayat, dengar petikan dari sintesis penyelidikan ni. Penilaian yang berkesan bergantung pada instrumen dan model yang mantap yang merangkumi kedua-dua kesesuaian dan impak pembelajaran. Maksudnya, bukan pilih salah satu, tapi kena ada dua-dua sekali. Okey, sebagai penutup, saya nak anda fikirkan sekejap. Cuba senaraikan satu je tool yang anda selalu guna setiap minggu. Sekarang, dengan ilmu baru ni, macam mana anda akan nilai balik kesesuaian dan keberkesanan tool tu? Mungkin jawapan anda lepas ni dah lain sikit.